Okey, dah nampak adapter M2214 male. Yang ni kira female lah, untuk TR22 kaca punya Boleh masuk gun gun boleh. Okey, boleh masuk ke trigger gun. So, boleh masuk ke ni lah, hose Jawa ni boleh masuk sini Tapi better pakai adapter lah, apa-apa self locking ke quick connect ke macam ni pun boleh Kalau ikat biasa nanti kita tak boleh swivel lah pusing tu. Nanti hose pun tegang kan. Jadi kita nak pusing tu susah, kena beli yang adapter macam ni. 38 self locking 38 female lah pakai ni. So boleh sambungkan ni. Ni boleh sambungkan mesin lah. Untuk gun boleh, untuk mesin boleh. So bila dia dah boleh, memang fit lah, ngam Bila boleh kita boleh pakai ni lah. Ni panggil adapter 38 adapter male. Saiz dia M2214, saiz diameter dalam ni lah. So sama dengan adapter ni daripada kaca ke M2214 lah. So kita boleh pakai adapter ni Okay, boleh. So bila boleh masuk adapter tu, kita boleh pakai ni lah, self locking Ngam tak ada goyang. Self locking boleh, yang quick connect pun boleh. Yang penting saiz sama lah, diameter dalam lah. Punya skru dia M22, saiz dia 14 lah, diameter dalam 14mm Jadi boleh masuk saya ada label tu. So yang quick connect kita kena tarik lah. Okey, ngam So memang fleksibel lah. Bila ada ni adapter connector daripada kaca ke M2214, so apa-apa pun boleh So kita banyak pilihan lah, banyak option lah orang kata gun ni boleh, gun yang murah ni pun boleh, RM10 kan. Yang penting ada adapter ni lah. Nak pakai yang kaca M2214 yang lain ni pun boleh, yang ni dia punya lah, trigger gun. Yang penting ada adapter ni 38 adapter saiz M2214 boleh masuk lah sini kena tengok dulu kalau okey lah semua. Memang baik. Okay, ni quick connect ni dia kena tarik tarik boleh masuk lah. Macam ni, kena tarik sleeve dia tu. Okay, border lock okay. Kalau self locking pula, yang ni mahal sikit lah. Pun saiz self locking saiz M22, saiz 15 saiz 14. Self locking ni kelebihan dia kita tak payah tarik lah kita. Okay, nampak tu. Tak payah tarik lah macam quick connect ni kita tarik dulu sebab dia ada bearing tu nak release bearing tu, tarik sleeve ni boleh masuk lah. Ini quick connect, ini self locking. Ini paling bagus lah pada saya. Dia swivel pun boleh. Lepas tu kita tak payah tarik lah, kita nak ni, kita nak cepat kan. Connection pun secure. Okay, tu self locking. Okay, yang penting adapter ni ni M2214 skru ni. Inilah, yang ni kena special order daripada China lah. Sini seller Malaysia tak ada jual Ada seorang je yang jual daripada China, seller Shopee lah. Nama dia Nick Yuan Mr. Nick Yuan. Terima kasih lah Mr. Nick Yuan. Dia buat adapter ni. Dia ada macam-macam lagi boleh sambung ke gun, boleh ke hose yang original pun boleh. Nak penyambung daripada hose ke hose pun ada. Dia banyak lah. Jadi yang ni saya order penyambung ke gun Jadi bila adapter ni, jadi bila dia boleh masuk ke gun, maknanya dia boleh masuk kat mesin lah, punya outlet air. Boleh masuk inlet untuk trigger gun kita Yang ni quick connect Jadi kalau nak beli yang kaca punya, boleh mencecah ribuan ringgit mahal sebab dia daripada Jerman memang mahal lah ni barang dia semua. Jadi saya terpaksa cari, lama juga saya cari ni, kat 2 minggu juga lah saya survey, tengok video semua, memang tak ada info pasal ni. Saya rasa saya seorang je yang dapat. Yalah, boleh kita beli tu, cuba pun ngam, boleh masuk semua, memang okey lah.